panjang 1200, lebar 600 hasta. Dan kapal Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 dek, 3 tingkat. Tingkat yang pertama dipenuhi dengan haiwan-haiwan dan binatang-binatang yang liar. Tingkat yang kedua untuk Nabi Nuh dan kaum-kaum yang beriman dengan dia. Tingkat yang ketiga dipenuhi dengan unggas-unggas dan burung-burung. Itu gambaran kapal Nabi Nuh yang disebut oleh Ham. Yang kedua, wahai Ham, bagaimanakah Nabi Nuh boleh tahu bahawa semua daratan pada waktu itu sudah ditenggelami oleh air? Bagaimana Nabi Nuh boleh tahu? Begini, sebenarnya waktu Nabi Nuh nak tahu, nak cek, nak periksa, nak detect adakah sekarang ni bumi sudah dipenuhi air, buat permulaannya Nabi Nuh ini utuskan, lepaskan seekor burung gagak. Gagak hang cuba picek semua kawasan dah tenggelam atau belum. Tiba-tiba gagak ni terbang, dia sampai satu kawasan, dia tengok banyak bangkai. Bila tengok bangkai, gagak tu pun turun duk galik makan, dia terlupa pesanan Nabi Nuh tadi. Akibatnya tak balik-balik Nabi Nuh mendoakan kecelakaan untuk burung gagak tadi. Jadi akibat doa Nabi Nuh ni, biar dia sentiasa rasa tak aman, sentiasa dibenci, sentiasa diburu oleh manusia, dan dia tak boleh menetap di kawasan perumahan-perumahan manusia. Jadi buruan orang, jadi benci orang, dia pun tak bersarang dekat kawasan rumah orang. Akibatnya kali kedua Nabi Nuh lepaskan burung merpati. Bila lepas burung merpati ni bawa balik 2 benda. Kat paruh dia pohon zaitun, dekat kaki dia pohon tin. Melalui 2 pohon tersebut, tahulah Nabi Nuh bahawa semua daratan pada waktu tersebut sudah ditenggelamkan oleh air oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia pun ambil ikat tali pinggang dia tadi, dia pun kalung pada kepala burung merpati, mendoakan burung merpati ini tergolong dalam binatang yang sentiasa diamankan dan sentiasa jinak. Dan dia ni boleh menjadi tempat tinggal dia kawasan-kawasan perumahan dan penempatan manusia disukai dan dijinaki oleh manusia. Saya sebut awal-awal tadi Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari bawa riwayat ni asar yang gharib melalui hadis Ali Ibnu Zaid Ibnu Jaddan daripada Yahya bin Mahran daripada riwayat Abdullah Ibnu Abbas. Nak cari rujuk tafsir Ibnu Katsir. Sahih ke dia, betul ke dia, salah ke dia, tak pasti ke dia, saya rujuk ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir letak dalam tu sebagai salah satu pembicaraan tentang ayat wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Saya bercakap tentang Nabi Nuh alaihi salam. Umur 1000 tahun lebih kurang lah. Bayangkan 1000 tahun tuan-tuan buat kapal. Kita ni abang bidin umur 90 buat rumah pengsan. Bayangkan Nabi Nuh 900 tahun masih buat kapal. Kuatnya Nabi Nuh. Dan kapal Nabi Nuh tu pula tak runtuh dengan banjir yang begitu besar. Dibawa segala binatang naik di atas kapal. Pernah tak kita berfikir nakhoda yang paling tua dalam dunia ialah Nabi Nuh alaihi salam? Satu, ketika kapal dia dah siap, air daripada bumi keluar, hujan menurunkan air dengan begitu dahsyat. Kapal Nabi Nuh duduk di atas bukit, Nabi Nuh dan pengikut segala binatang di atas bukit, anak dia di bawah bukit. Nabi Nuh kata apa pada anak dia? Wahai anakku, marilah naik atas kapal, selamatkan diri engkau. Anak dia jawab, tak apa lah pak jalanlah, saya naik bukit. Banjir tak naik bukit, kata dia. Tuan-tuan, kalau saya tak pakai mikrofon, saya bercakap seorang-seorang di sini, abang kita dekat pintu tu tak dengar. Padahal dekat ya. Cuba bayangkan umur 900 tahun duduk atas bukit bercakap dengan anak di bawah. Apa teknologi Nabi Nuh bercakap dengan anak dia di bawah bukit? Teknologi apa tuan-tuan?
Bila saya kata, mungkinkah teknologi handphone? Orang gelak. Apa handphone Ustaz, biar betul Ustaz. Itulah benda yang perlu dibetulkan. Di dalam Al-Quran ada lebih 100 ayat mengatakan bahawa orang dahulu lebih canggih daripada zaman kita. Asyadda minhum quwwah. Orang dulu lebih kuat daripada kita. Orang dulu memakmurkan dunia lebih makmur daripada kita. Kalau abang akak-akak rasa atau apa nak confident, ambil satu pahat, ambil satu penukul, masuk dalam gua dan ukir. Ada tak ukiran kita sama dengan ukiran yang ada di segala tempat sejarah dalam dunia? Orang ke, gambar itu ke, nak mengukir pun kita tak mampu. Tiba-tiba kita kata bahawa kita lebih canggih daripada orang dulu. Kesilapan kita ialah mengatakan bahawa orang dulu primitif, orang dulu tak boleh bercakap, orang dulu tak ada teknologi, orang dulu kuno. Ini kesilapan yang bercanggah dengan Al-Quran, yang Allah Ta'ala kata orang dulu lebih hebat daripada zaman sekarang. Kita hanya mengulangi balik apa yang mereka buat. Kalau betul awak nak mengatakan yang betul, tolong cerita yang betul ni. Tak payah nak bincang bawa pergaduhan di masjid, di surau, dalam kampung, dalam negeri. Tak habis-habis masalah khilafiah. Masya Allah, banyaknya tuan-tuan yang perlu diperjelaskan, yang betul-betul bercanggah dengan Quran. Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan istana Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala cerita tentang kehebatan umat dahulu kala. Mereka mengatakan bahawa zaman dulu adalah zaman primitif, duduk dalam gua, tak pakai baju. Bagaimana dengan Nabi Idris yang mencipta tamadun? Penulis yang pertama ialah Nabi Idris alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihi salam? Apa kehebatan dia tuan-tuan? Kapal dia sampai sekarang masih wujud. Bagaimana zaman Nabi Idris sampai kepada zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun, membina bangunan yang sampai 5,000 tahun tak runtuh-runtuh. Mesti ada satu teknologi. Maka mereka mengatakan teknologi itu ialah teknologi alien angkasa lepas. Simple mereka jawab. Padahal itu adalah teknologi yang Allah bagi pada zaman dulu kala. Tetapi kemanakah teknologi itu hilang? Mereka bantah Nabi mereka. Mereka bantah Rasul-Rasul mereka. Akhirnya Allah hancurkan mereka. Takkan boleh hancur begitu sekali Ustaz? Awak pernah pergi Hiroshima? Awak pernah pergi Nagasaki? Bagaimana bom atom menghancurkan sekelip mata saja tamadun. Bayangkan kalau Allah yang menghancurkan. Kalau bom atom boleh menghancurkan tamadun manusia sekelip mata, bayangkan kalau Allah yang menghancurkan tamadun manusia dan digantikan dengan tamadun yang lain. Kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Bawah, tengah, atas. Semua binatang naik. So, kapal dia besar mana? Kalau gajah pun naik. Kalau gajah berpasang-pasangan naik, agak-agak kapal dia besar masjid kita. Gajah seekor pun tak muat. Belum masuk rimau, singa, beruang. Besar mana? Cuba fikir tuan-tuan. Berapa bulan mereka belayar, berapa lama banjir nak surut satu dunia, mereka duduk di atas tu, mereka simpan makan dalam makanan tu di mana? Peti ais ke? Frozen ke? Maknanya kapal dia tu canggih. Bukan kapal kosong. Bukan kapal semata-mata kapal. Dalam dia ada apa? Kena kaji. Dalam dia tu. Yang paling tuan-tuan kena kaji, pak atas kapal, anak bawah bukit, hujan turun, ayak naik, ribut. Tiba-tiba Nabi Nuh kata, wahai anakku, marilah naik. Tak apalah pak, pak jalan je lah, saya naik bukit lain. Cuba tuan-tuan bercakap dengan anak tuan-tuan, dalam waktu ribut, atas bukit seorang, bawah bukit seorang, agak-agak dengar. Boleh tak kalau saya kata tuan-tuan, Nabi Nuh alaihi salam ni, mana kah? Naiklah hujan ni, lagi banjir yang tak boleh duduk naik. Tak apalah, ya, tak ada apa tak. Boleh tak saya kata dia boleh guna benda ni zaman tu? Allah kata orang dulu lagi maju daripada kita. Facts over
Nabi Nuh teknologi dah tinggi dah. Kalau tak percaya, balik nanti buka surah Hud bermula ayat 34. Ketika Nabi Nuh AS buat kapal, okay, dan ombak setinggi-tinggi gunung. Okay, ombak setinggi gunung, suara takkan dengar punya. Suara takkan dengar. Tapi Nabi Nuh AS memanggil anaknya fi mu'zilin, di tempat yang terpencil. Dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Dia dah berlayar dan ombak setinggi gunung, dia boleh berkomunikasi dengan anak dia. Wahai anak, ya ibni, wahai anak, mari naik kapal. Dan anak dia jawab apa? Anak jawab apa? Aku akan naik gunung paling tinggi. Gunung paling tinggi, oksigen tak cukup. Gunung berarti Everest kalau bahasa moden sekarang kan. Kalau dia boleh naik kat tinggi setinggi itu dan dia confident tau, ayah saya selamat, saya akan naik gunung paling tinggi, very confident. Maknanya apa? Dia takkan naik tanpa ada benda ilmu yang dia tahu. Yang bina piramid ni itu bukan Firaun zaman Nabi Musa tau. Zaman Nabi Musa tak ada apa, action je lebih. Firaun zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi, mana tengkah 1000 tahun. Firaun Khufu 2300 tahun sebelum Masihi. Dalam piramid itu ada catatan orang-orang terdahulu. Dan Firaun Khufu, dia antara orang yang agak tahu apa yang ada, apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Sebab itu ketika piramid dibongkar kurun ke-18, orang tengok gambar-gambar dan figura-figura yang berada dalam piramid. Orang nampak gambar kapal terbang, gambar kapal selam, gambar kapal dekat dalam piramid. Cuba type dekat Google aeroplane inside pyramid. Jadi sebenarnya apa yang jadi pada zaman Nabi Nuh AS. Sebab itu kalau kita baca Quran, umat yang paling sombong secara umat adalah umat Nabi Nuh AS. Zaman umat Muhammad, zaman kita Nabi Muhammad, Abu Jahal seorang lah, Abu Lahab seorang lah, kan? Tapi secara umat yang menentang Nabi dia adalah umat Nabi Nuh AS. Memang sombong. Kenapa dia sombong? Kan Nabi Nuh buat kapal macam seolah-olah apa benda kau ni kapal ni, kita dah buat benda lain lah. Oh kamu lah, apa kapal kau buat macam tu lah. Sebab tu dia sombong. Kita rasa kita hebat tak? Hebat kan? Oh kita ada handphone sekarang, kita ada lampu semua, kita ada kereta kan, hebat kan? Hebat lah, kita memang hebat kan? Okey, Nabi Muhammad ke kita berapa tahun dah? 1400 tahun kan? Nabi Muhammad kita 1400 tahun kan? Maknanya sekarang ni daripada Nabi Muhammad ke kita 1400 tahun. Okey. Zaman Nabi Nuh daripada Nabi Adam 1600 tahun. Maknanya kalau kita nak tahu apa yang ada pada zaman Nabi Nuh adalah lagi 200 tahun. Al-Quran ni satu ilmu yang besar diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, macam Nabi Adam AS dapat ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebab tu daripada Al-Quran kita tengok zaman daripada Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, lepas Khulafaur Rasyidin adalah zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah. Ilmu sains dalam Islam cuba tengok berapa hebat. Kajian-kajian sains dalam Al-Quran membentuk sains berapa hebat. Waktu zaman Abbasiyah, Ibnu Sina boleh kaji badan manusia daripada Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ulama-ulama yang lain banyak ada 500 ulama sains, ayat sains dalam Al-Quran. Contoh macam Quran bagi kan, wahai manusia, kalau kamu nak menembusi langit, fanfuzuh la tanfuzuhu illa bisultan. Kamu takkan tembus kecuali dengan kekuatan. Apa kekuatan tu? Ulama kaji. Kan sekarang kita kan boleh menembusi langit dengan teknologi dan sebagainya. Jadi Quran tu ada satu ilmu macam ilmu yang dibagi oleh Nabi Adam AS. Tapi yang ada pada zaman Nabi Nuh sebenarnya lebih jauh hebat dari kita. Cuba dia riset. Sebab tu sombongnya umat sekarang ni kita boleh faham. Oh dah macam dia tak perlu agama lah. Itulah apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Pun sombong manusia. Tapi bayangan kita baru 1400 tahun pun dah sombong kan. Lagi 200 tahun kalau tak ada agama, macam mana sombong dia?